Silap kan. Oh. Teka berapa harganya, geng? Abang Brother, Boyjan tumpang duduk. Nak jadi model sofa Abang Brother dari Kelantan. Sold! Bulan 12 penuh rezeki, kontena baru je Boyjan turunkan tadi, geng. Boyjan turunkan seorang, tiba. Tak adalah. Yang tim Bos Ijan 3-2-1. Tengok diamond dia. Pelik tak colour dia? Woi, pelik! Ini adalah gudang Bos Ijan sebenarnya. Kalau tengok muka Boyjan, mesti tengok gudang Boyjan. Betul? So, lepas ni meja makan yang kita tengah nak masukkan, geng. Ni acik dekat je. Set meja makan ni hampir 20,000 je. So, acik-acik dekat sini. Semalam pun kita didatangi oleh geng-geng kita. Semua dekat. Senang kata kalau berlari sampai. 3-4 jam lah tapi. Ini agak-agak sofa ni berapa harganya untuk korang? Dengar baik-baik. Pilih kayu yang korang nak. Suka hati korang. Lepas tu korang tak boleh pilih tukang. Cuma tukang je korang tak boleh pilih. Bos Ijan yang pilihkan tukang untuk korang mengikut range harga yang korang nak. Wash! Wash! Alamak! Member-member aku tengah termenung gini. Kita kerja tak habis. Alamak. Dan member cakap, oi Jan, aku tengok laju je jual. Dari 2023 dia orang mengatakan benda yang sama. Kau laju je, ekonomi bukan tengah tak baik ke? Yang tak baik tu poket kau, cakap. Yang tak baik tu poket anda. Ekonomi acak-acik okey. Yang tak okey poket anda. Jan, share sikit customer tu yang kalau korang nak tengok Boyjan ada jualkan. Ada jual barang bawah 3,000, bawah 5,000 tu. Tolong kawan. Sama-sama je kita niaga, geng. So macam Boyjan memanglah banyak soul yang super-super. Tapi tak dinafikan peminat 5,000, 3,000 ke bawah pun masih ramai. So ini kan gudang Bos Ijan kan memuatkan banyak barangnya. So rezeki sama-sama. Terima kasih geng-geng Boyjan. Ya Allah, tak berhenti dah bertahun-tahun orderan custom. Betul lah geng, tak sia-sia Boyjan ambil nasihat daripada korang. Kita boleh panggil dia multi-millionaire sebab projek dia mesti main 30-60 juta punya dolar. Bukan ringgit. Bukan. Nah, nasihat dia, belajarlah buat barang kualiti. Kualiti pasti orang cari. Jadi kalau orang tak hantar harga ke apa, kau biarkan. Kau fokus buat barang kualiti. Dari dulu. Dan Boyjan bagi tahu korang, Boyjan ni dari awal, tak semua barang Boyjan berkualiti. Tak semesti barang Boyjan yang harga super tu kualiti semua. Sedang belajar, banyak lagi nak dibuat. Tapi syukur Alhamdulillah lah. Kalau 500 set tu kita ada problem 1 set, 2 set. Kalau yang kualiti lah. Kalau yang tak kualiti tu, kalau 500 set, ada